Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi paya. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Tak kenal maka tak cinta, izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Dayang Saidatul Khadijah binti Awang Rabi, berumur 11 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kebangsaan Kampung Senau, Daerah Dalat, Negeri Sarawak. Kod sekolah saya YBE 3506. Pada masa lapang, saya sering memanfaatkan masa dengan membaca buku cerita. Walaupun kadang-kala saya sibuk dengan latihan sukan, saya juga tidak lupa untuk membaca buku bagi menceriakan hari-hari saya. Hari ini ingin saya kongsikan dengan anda semua tentang sebuah buku yang sangat menarik dan penuh tauladan. Buku ini ditulis oleh seorang penulis yang sangat berpengalaman dan hebat yang diberi nama Nurul Azila Arifin. Beliau telah berjaya menerbitkan beberapa buku termasuk buku ini yang berjudul Bayan Lepas. Buku ini mempunyai 16 halaman bercetak dan diterbitkan di Quality Books Sendirian Berhad pada tahun 2015. Saya memilih buku ini kerana buku ini mempunyai ilustrasi yang menarik dan menggunakan kosakata yang mudah difahami. Selain itu, setiap perkataan di dalam buku ini menggunakan dua warna berbeza mengikut suku kata supaya mudah dibaca dan difahami terutamanya oleh kanak-kanak. Kawan-kawan, ingin saya kongsikan apa yang menarik tentang buku ini. Buku ini mengisahkan tentang suami isteri yang hidup dalam kemiskinan. Padi yang ditanam mereka habis dimakan oleh burung-burung walaupun telah dihalau. Mereka mengalami kerugian hingga terpaksa mencari kerja untuk meneruskan kehidupan. Suatu hari, mereka telah berjumpa dengan orang kaya untuk meminta kerja. Lalu, mereka diterima kerja oleh orang kaya tersebut. Akan tetapi, orang kaya tersebut mempunyai sikap yang kurang baik iaitu seorang tangkai jering dan hidung tinggi. Selain itu, dia juga memelihara banyak burung bayan di rumahnya. Namun, burung-burung itu telah dikurang di dalam sangkar. Melihat perkara itu, isteri petani berasa amat kasihan akan burung-burung tersebut hinggakan dia berani untuk melepaskan burung-burung tanpa pengetahuan orang kaya yang sombong itu. Malang tidak berbau. Perbuatan isteri petani itu telah ditangkap oleh orang kaya yang sombong lalu mereka dipecat dan diusir dari rumah orang kaya itu. Setelah kejadian menyedihkan itu, mereka pulang semula ke rumah dan mendapati padi mereka tidak dimakan burung lagi. Mereka menjadi kaya kerana hasil jualan padi mereka yang berganda. Pada suatu hari, datang seorang miskin ke rumah mereka untuk meminta makanan. Tanpa berfikir panjang, mereka terus memberi seguni beras kepadanya. Orang miskin itu rupanya orang kaya yang kedekut dan sombong itu. Dia berasa sangat terharu dan insaf atas perbuatannya dahulu. Dia menjadi miskin kerana padinya telah dimakan oleh burung bayan yang dikurangnya dahulu. Disebabkan peristiwa isteri petani itulah, nama tempat tersebut dinamakan sebagai Bayan Lepas. Kawan-kawan, pelajaran yang boleh kita ambil dari cerita ini ialah kita janganlah kedekut dan sombong dengan harta dan rezeki yang kita ada. Kerana semua ini hanyalah pinjaman dari Tuhan. Kita juga haruslah sentiasa berbuat baik tanpa mengira masa dan rupa serta kita perlulah rajin berusaha jika ingin berjaya. Bak kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Nilai murni yang terdapat dalam cerita ini ialah baik hati. Nilai ini dapat dilihat apabila suami isteri tersebut memberi seguni beras kepada orang kaya yang sombong itu tanpa ragu ketika dia dalam kesusahan. Nilai murni yang kedua ialah belas kasihan. Sebagai contoh, isteri petani tersebut berani untuk melepaskan burung-burung bayan kerana berasa kasihan melihat burung-burung itu dikurung di dalam sangkar. Nilai terakhir yang boleh kita ambil dari cerita ini ialah kerajinan, seperti yang ditunjukkan oleh pasangan suami isteri yang dilanda musibah. Namun, mereka tidak berputus asa berusaha untuk meneruskan hidup dengan terus mencari kerja.
Sebagai penutup bicara buku ini, dengarkan serangkapan tun dari saya. Pak Atan menjahit kopiah. Kopiah dijahit benang yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.